Kak Ros pun rasa terharu nak cakap ni. Kerana orangnya pun dah tak ada. Tapi Kak Ros rasa pada pandangan Kak Ros, dia adalah seorang pengarah dan seniman yang betul-betul seniman. Sekiranya skrip tu dia akan lancarkan dengan betul. Kak Ros dia apa kata orang, ambil berat tugas dia tu, baik dalam segi lakonan, arahan dan kawan-kawan yang seperjuangan dengan dia. Itulah yang Kak Ros dapat cakapkan tentang dia. Adakah semasa lakonan beliau ataupun di luar lakonan ni, beliau menggambarkan atau mendukung watak yang sama? Begitulah orangnya. Oh, begitu juga yang kita saksikan. Dia orangnya penyabar. Saya rasa begitu berkesan sekali Allahyarham ni di hati Kak Ros. Jangan sedih Kak Ros. Jangan pegang gitu. Jadi sejauh ataupun selama pergaulan Kak Ros bersama Allahyarham Nordin Ahmad ni di bidang perfilman, apakah perkara yang paling utama atau masih Kak Ros kenang hingga saat ni yang diajarkan oleh Allahyarham tu? Ya, sebenarnya Allahyarham P. Ramlee cuma memperkenalkan Kak Ros dalam hanya satu filem tu saja, ya. Dan akhir pun dengan dia juga. Tetapi yang banyak beri Kak Ros peluang dalam gambar-gambar yang dia arahkan tu ialah pada pengarah M. Amin. Dan banyak yang membimbing Kak Ros dalam lakonan ialah dia. Maka banyak yang Kak Ros belajar daripada Allahyarham. Ada dia. Dia dah lama dan banyak Kak Ros berlakon dengan Allahyarham Nordin Ahmad. Tentu ada babak-babak yang Kak Ros senangi dan yang menjadi kenangan bagi Kak Ros. Yang jadi kenangan ialah dalam filem Lancang Kuning, di mana semasa Latifah Umar lah, ya, nak kena dilanggah dengan lancang tu, ya. Jadi Kak Ros rasa suami dia ni, ya, seniman Nordin Ahmad, tidak ada di situ masa tu. And then isteri dia pula kena langgah dengan lancang tu, menjadi korban, ya. Jadi itu sangat sedih lah. Yang sangat sedih. Jadi selepas itu pula dalam filem tu juga di mana babak abang Kak Ros, ya, yang dipegang oleh seniman Haji Arsad, cuba hendak mengacau isteri dia. So Kak Ros ni marah. Pasal apa? Kak Ros ingat itu tidak jalan yang benar, kan? Jadi kalau dipikirkan situ, tidak kekesian dengan peranan yang dia pegang tu. Dan saya rasa bukan filem itu saja yang Kak Ros senangi. Ada lagi macam filem Seri Melesing. Dia pun, walau dia tidak jadi hero Kak Ros, ya, yang jadi hero Kak Ros adalah suami Kak Ros lah, ya, seniman Mustafa Ma'ruf. Tetapi di balik adegan-adegan tu, lakonan-lakonan tu, dia yang menjadi hero lah kononnya. Dia banyak pandu Kak Ros begini. Dia banyak macam sayang lah tengok, ya, kalau diingatkan masa di sampan yang Kak Ros bilang, Abang Nama, ini Siti nak jumpa Abang Nama, kan? Orang tadi, Tik, kata dia. Jadi dengan dia panggil Tik, bermakna mesra tau. Dia tak bilang, Siti. Itu caranya Kak Ros cakap dalam filem tu? Itu caranya. Begitulah Kak Ros cakap. Kata Abang Nama, Siti nak jumpa Abang Nama. Kata dia, Tik. Abang Nama. Oh, Abang Nama. Tik. Nak ke mana? Nak jumpa Abang Nama lah. Dia? Ada apa? Seri nak jumpa Abang Nama malam ini. Dia tunggu dekat belakang rumahnya.